Jabatan Penjara Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang menyalahi undang-undang susulan pertuduhan ke atas 5 wadar di Mahkamah Magistrate Taiping Perak hari ini. Jabatan Penjara Malaysia dalam kenyataan hari ini berkata pihaknya menghormati sepenuhnya proses perundangan yang sedang berjalan. Menurut kenyataan itu, jabatan berkenaan akan terus memberi kerjasama sepenuhnya kepada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Peguam Negara serta institusi kehakiman bagi memastikan proses keadilan dapat dilaksanakan secara telus, adil dan mengikut lunas undang-undang. Menerusi kenyataan media dikeluarkan itu, Jabatan Penjara Malaysia sentiasa berpegang teguh kepada prinsip integriti, profesionalisme dan accountability dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai peneraju perkhidmatan korektif negara. Jabatan Penjara berkata 5 wadah itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Taiping bagi menghadapi pertuduhan berhubung insiden di penjara Taiping pada 17 Januari tahun lalu. Jabatan Penjara turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan prosiding mahkamah yang sedang berjalan. Jabatan itu akan terus memberi kerjasama sepenuhnya kepada semua pihak berkuasa sehingga kes berkenaan selesai mengikut proses perundangan.